Yang ketiga, saya dah hantar LOD kepada orang tu lah, Dr. Satya. Saya dah maklum di Facebook saya. Dan saya juga hantar LOD kepada Ngau Koming yang akan serah hari ini. Kepada Marina Ibrahim serah hari ini. Satu lagi? Salim. Salim Sultan Pak tu. Salim Pak lah nama. Dia ni banyak tokok tambah lah. Jadi LOD ni akan diuruskan oleh peguam. Siap dah. Kalau tak serah hari ni akan serah esok lah. Tak apalah. 3 tu je. Saya serah kat peguam lah. Ada senarai mereka panjang. Dan ada nama-nama yang memesongkan fakta, menokok tambah, memutar belit. Dia mengaut keuntungan. Nak pusing cakap saya. Dan dapat LOD tu, kita tuntut 7 hari. Dia mohon maaf lah. Itu dia kena kontak dengan lawyer saya lah. Kalau tidak, kita pergi bicara lah. Siap duit lah. Okey, itu je lah maklum. Ada soalan apa? Itu akan dikeluarkan oleh Jabatan Statistik nanti lah. Tak ada kira duit. Jura tak ada soalan? Pelik hari ni. Ya. Dah. Buat dialog start ya. Semua statement polis kebanyakannya buat dialog start, walaupun kes di Kuala Lumpur, kes apa lah. Kebanyakan dibuat dialog start lah. Mereka mai. Polis pantau kita sibuk, tak ada MP. Saya pun duk urus nak bagi. Saya di mana pun boleh. Saya tak ada masalah. Cuma dah mereka boleh mai, alhamdulillah lah. Banyak soalan kak. Jawab dengan teratur. Berdasarkan fakta semasa, fakta. Tak ada. Statement polis mana boleh tambah kan. Apa yang ada lah. Apa yang tak ada. Selesai dah.